line yang Istel yang saya pakai sekarang ni jauh lebih laju daripada postpaid yang saya pakai tu. Itu reality. Even though saya balik Kelantan baru ni ke tempat yang slow Celcom, tapi Istel laju. Okay, so pasal setengah area tu diorang dah siap infrastruktur dia. So jauh lah WSI, jauh lah WC Bank. Saya tak tahu apa maksud you. Okay, jadi sekarang ni bagi saya apa yang saya nak kongsikan, kita rebutlah peluang yang ada. Okay, kalau kita nak argue tentang siapa dapat ke tak dapat, itu bukan kuasa kita pun. Kita tak boleh nak buat apa, because memang dah politik Malaysia dah macam tu, kita nak buat macam mana kan. Tetapi bukanlah kata kita nak mengiyakan, tetapi benda itu sudah pun berlaku. Jadi cuma apa yang saya boleh kongsikan adalah